Pernah tak anda bayangkan yang anda ada kuasa untuk menyerlahkan potensi terbaik dalam setiap pendidik yang anda bimbing? Inilah yang dijanjikan dalam kursus kepimpinan dan pengurusan coaching dan mentoring atau kita panggil KCPM. Ini satu program transformasi khas daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jom kita tengok sama-sama macam mana ia boleh ubah cara anda membimbing. Sebagai seorang SIC+, anda ni bukan sekadar pembimbing biasa. Anda adalah wira di barisan harapan. Anda adalah pencetus inspirasi. Misi anda sangat jelas untuk menyalakan api potensi yang ada dalam diri setiap guru. Tapi, persoalannya, macam mana kita nak jayakan misi ni dengan betul-betul berkesan? Macam mana kita nak beralih daripada sekadar memberitahu kepada betul-betul memperkasa untuk jadi pemangkin yang benar-benar mencetuskan perubahan dari dalam? Nah, jawapannya ada pada penguasaan dua kaedah yang sangat-sangat berkuasa, iaitu coaching dan mentoring. Inilah dia kunci utama untuk kita buka potensi sebenar guru-guru di bawah bimbingan kita. Okey, jom kita tengok beza ketara antara dua ni. Sebelah kiri, mentoring. Ia lebih macam kita tunjukkan jalan, kita bagi arahan, kita bagi panduan berdasarkan pengalaman kita. Tapi di sebelah kanan pula, coaching. Coaching ni macam kita lukis peta tu bersama-sama. Kita tak bagi jawapan, tapi kita tanya soalan yang betul supaya mereka sendiri yang jumpa jalan. Nampak kan? Satu mengarah, satu lagi memudah cara. Mentoring ni memang penting, tak dinafikan. Ia adalah proses pemindahan ilmu dan kebijaksanaan daripada orang yang lebih berpengalaman kepada protege dia. Tapi, untuk pertumbuhan jangka masa panjang, kita perlukan lebih lagi daripada sekadar panduan. Dan dekat sinilah keajaiban coaching tu berlaku. Ia bukan pasal mengajar, tapi ia tentang macam mana nak bantu seseorang tu gali dan jumpa jawapan yang dah sedia ada dalam diri mereka sendiri. Proses inilah yang akan cetuskan kesedaran, rasa pemilikan dan akhirnya transformasi yang sebenar. Jadi, macam mana nak kuasai seni ni semua? Jangan risau, kursus KPCM ni memang direka khas untuk lengkapkan anda dengan semua alatan yang anda perlukan. Jom kita bedah siasat sikit apa kandungan yang akan menajamkan lagi kemahiran bimbingan anda. Okey, hari pertama. Hari pertama ni kita fokus untuk bina tapak yang betul-betul kukuh. Kita akan selam lebih dalam tentang konsep teras, etika dan apa persediaan mental yang kita perlukan sebelum kita mulakan mana-mana sesi bimbingan. Anda akan belajar modal-modal bimbingan yang memang dah terbukti berkesan. Anda akan faham psikologi di sebalik membina kepercayaan tu. Dan kita juga akan teroka potensi e-coaching. Maklumlah, bimbingan di era digital kan? Masuk hari kedua, kita dah tak main teori sangat dah. Kita terus masuk ke gelanggang praktikal. Fokus kita hari ini adalah untuk membina kemahiran-kemahiran teras yang boleh anda guna serta-merta lepas keluar kursus nanti. Cuba bayangkan, anda mampu dengar apa yang tak diluahkan. Anda boleh tanya soalan yang betul-betul membuka minda. Dan yang paling penting, anda boleh bagi maklum balas yang membina semangat, bukannya yang mematahkan semangat. Inilah skill yang kita akan asah sama-sama pada hari kedua. Dan hari ketiga, inilah kemuncaknya. Di mana semua ilmu dan amalan yang kita belajar tu akan digabungkan. Anda akan praktikkan semua sekali. Dan kita akan mula rangka plan tindakan untuk hasilkan impak yang sebenar. Anda akan merasai sendiri pengalaman coaching yang sebenar melalui sesi simulasi. Jangan risau, persekitarannya selamat dan sangat menyokong. Lepas tu, kita akan duduk sama-sama dan bina satu plan tindakan yang praktikal untuk anda laksanakan sebaik saja anda kembali ke sekolah. Sekarang, jangan tengok ni sebagai jadual biasa tau. Anggaplah ini sebagai peta perjalanan transformasi anda. 3 hari yang intensif yang saya jamin akan mengubah cara anda membimbing untuk selamanya. Perjalanan kita ni terbahagi kepada 3 fasa utama. Hari pertama, kita kuatkan asas. Hari kedua, kita asah kemahiran praktikal. Dan hari ketiga, kita beraksi dengan simulasi sebenar dan perancangan tindakan. Setiap sesi ini direka khas untuk bawa anda ke tahap yang seterusnya. Pada akhirnya, kursus ni bukan sekadar tentang dapat sijil. Ia sebenarnya satu panggilan, satu seruan untuk anda menjadi seorang pemangkin perubahan. Anda bukan sahaja mengubah guru, tapi seluruh ekosistem pendidikan kita. Fikirkan impak anda tu macam akar pokok yang kukuh. Melalui coaching, anda beri kuasa pada guru untuk mula berfikir secara kritis untuk ambil tanggungjawab. Dan hasilnya, prestasi dan motivasi mereka akan berkembang mekar. Dan mereka akan capai matlamat yang nyata. Itulah impak luar biasa yang bakal anda cipta. Jadi, kalau anda dah bersedia untuk jadi pemimpin yang benar-benar memberi inspirasi dan memperkasa,
Perjalanan anda bermula sekarang di sini. Cepat, imbas kod QR di skrin untuk mendaftar dan mulakan langkah pertama anda ke arah transformasi ini. Dan untuk pengetahuan anda, program transformasi ini bukanlah program biasa. Ia adalah satu inisiatif khas daripada Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Institut Aminuddin Baki, sebuah institusi yang sangat komited untuk melahirkan pemimpin-pemimpin pendidikan yang cemerlang. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini. Sertai kami dalam misi penting ini, misi untuk menyerlahkan potensi setiap pendidik dan bersama-sama kita perkasakan masa depan pendidikan negara kita.